Dia. Tidur apa tu? Tak tidur biar jangan ganggu. Bila ni pertama kali ke apa? Pertama kali. Dia kena Dulu tak ada tanda-tanda apa dia rekod darah tinggi. Tak ada. Sebab dulu biasa dia darah rendah. Dia masa tanda memang tak ada. Malam tu okey je macam biasa. Kerja tak? Bekerja? Dia ngajar mengaji. Oh, ngajar ngaji kat rumah? Dia ada kat rumah. Lepas tu ada dekat rumah kedai kat Helang tu kan, Mbak Dadi kan. Dia dengar itu malam. Ngajar ngaji ni tak ramai orang yang ngajar ni. Lepas tu dekat Surau Pelanduk pun dia ajar ke dekat Sabtu tu. Surau Pelanduk. Yang ngajar apa orang ramai? Ramai. Yang ngajar? Oh, yang ngajar. Dekat tempat dia ngajar tu 3 orang. Oh, bertiga? Yang imam-imam tu buat kelas ngaji. Sebab tu kurang cikgu kan? Cikgu kurang untuk ngaji ni? Dia Tahsin Tamarinting dia kat Masjid Tamarinting. Oh, tu Tahsin Tamarinting. Di sana. Dia dekat Taman Pasir Putih pun ada. Saya bagi blazer tu hari, salah satu. BZ dulu ada khatam Quran last year. Ada bagi Ini tangan okey. Tangan sebelah mana? Sebelah kanan lah. Yang kena kanan. Kanan. Kaki kanan sama. Kaki kanan. Separuh lah. Kaki dia okey, kuat Kuat. Duduk dah boleh duduk. So dia punya treatment apa? Urut selalulah ke macam mana? Urut, lepas tu ada buat physio ke lah. Physio. Berapa lama dah? Urut boleh ni. Dia kena urut lah. Urut dah banyak kali juga urut. Semalam pun urut semalam. Urut lepas tu buat bekam. Lama-lama okey. Urut boleh. Exercise ni lah. boleh exercise besar. Yalah. Lama cuti. Habis cuti. Jaga mak dia. Alhamdulillah. Kebetulan. Nampak elok pula anaknya ni. Baik nampak dia. Saya fikir baik. Sana saya ziarah memang kasih sumbangan kalau ziarah. Jadi ni kalau apa-apa masalah beritahu dari segi kewangan ke apa, tukang kadang-kadang kita punya tukang urut berayar berapa sekali datang? 100 tak? La ilaha illallah, mahal dia. Okey lah. Dia betul lebih. Rasa okey tu. Ini kau bagi berapa ratus ni? 300. 3 kali habis. 100 juga Okey, tu. Dah 100 dah. Dia tengok-tengok orang kan. Dia kalau yang Datang rumah. itu hari yang saya ambil yang kena patah tu. Patah tu 7 kali dia datang. 1,500. Oh. Cas transport lah. Transport 1,5. Itu ambil kat sini je. Nanti kalau tak cukup, dia urut, beritahu je. Nanti kita tambah-tambah lah. Manalah tahu. Yalah. Okey, Kak, Assalamualaikum. Mudah-mudahan sihat. Boleh ganjar ngaji lagi. Sihat boleh ganjar ngaji lagi. Umur apa? Tak 5. Berapa tahun lagi boleh ngajar ngaji? 6. Tahun ni 46. Jadi mudah-mudahan baik boleh sambung ngajar ngaji.